Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya wartawan TVPSS SK Gua Tokdeh, Adam Safiuddin bin Ashraf. Hari ini merupakan detik yang sangat bermakna apabila kita dapat menyaksikan perasmian Ignite Studio, satu ruang yang diharapkan dapat menyemarakkan kreativiti dan pembelajaran di sekolah kita. Bersama kita pada hari ini ialah Tuan Haji Anwar bin Muhammad, Pengerusi Penasihat Gap Mara Rantau Panjang Kelantan, yang sudi hadir untuk meresmikan studio ini. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Sangat. Boleh Tuan kongsikan pandangan tentang kepentingan kewujudan ruang seperti Ignite Studio dalam sekolah? Terima kasih kepada adik. Sebenarnya penubuhan ini jarang-jarang berlaku, saya kata. Dan di semua sekolah, saya kata ini adalah sekolah pertama yang saya temui dengan kata kreativiti tak dijangka lah, maknanya mempunyai studio, Ignite Studio sekarang ni, yang mana kata dapat bagi manfaat seperti mana saranan daripada JP tadi, kepentingan untuk kata keberanian peribadi kepada seseorang murid untuk berdepan dengan masyarakat. Apakah manfaat secara umum yang boleh diperoleh murid dengan adanya studio seperti ini? Manfaat yang kata pelajar akan dapat adalah jati diri, yang mana untuk berdepan dengan kata di khalayak ramai ini bukan satu perkara yang mudah. Tapi dengan pembelajaran kayak pembaharuan yang nak diadakan di sekolah ni, yang akan dijalankan di studio ni, insyaAllah akan dapat hasilnya nanti. Mungkin kalau tidak dalam masa terdekat, mungkin akan jangka masa panjang manfaatnya. Bagaimana pula studio ini dapat menyokong guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran secara umum? Ya, di samping kalau kata pembelajaran hari-hari cikgu itu berdepan dengan anak-anak, mungkin dapat sedikit sebanyak release tension. Maknanya apabila masuk dalam studio ni dengan keadaan relax macam ni, release sikit dia punya tension dia tu terhadap pembelajaran hari-hari. Dalam konteks pendidikan abad ke-21, apakah peranan ruang kreatif seperti studio ini dalam membantu murid menghadapi cabaran masa depan? Dengan abad sekarang ni, saya kata era moden. Era moden ni setiap segala pembelajaran bukan tertakluk pada pembelajaran di dalam kelas. Maknanya, saya kata memperluaskan cara-cara pembelajaran. Di dalam studio juga adalah salah satu kata sistem pembelajaran yang akan diilhamkan oleh guru-guru di sekolah. Akhir sekali, apakah harapan dan pesanan Tuan kepada warga SK Gua Tokdeh agar studio ini dapat digunakan dengan sebaik mungkin? Saranan saya harap dengan adanya tempat yang macam ni, jagailah dia, murnikanlah dia, dan juga jadikanlah dia sebagai satu kejayaan yang akan dicapai. Mungkin kalau tidak tahun ni, insyaAllah dalam masa 2 tahun SK Gua Tokdeh ni akan meletus. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Anwar bin Muhammad atas perkongsian yang amat bermakna. Semoga Ignite Studio benar-benar menjadi ruang yang memberi inspirasi dan manfaat kepada seluruh warga SK Gua Tokdeh. Saya Adam Safiuddin bin Ashraf, wartawan TVPSS SK Gua Tokdeh, mengucapkan terima kasih kerana menonton dan bersama kami. Sekian, terima kasih. Hebat. Memang hebat.
Sim. Tu biar dia kawan tak buat lagi. Mari jadi kita dah tu. Nama Adrian Syahidul Sulaiman. Umur saya 10 tahun. Dari kelas 5. Saya berasal dari kampung Buah Cabai. Makanan kegemaran saya cikecak. Okey.